Pernah tak terfikir, daripada jual sambal di kedai runcit tepi jalan, akhirnya boleh lancar produk di puncak bangunan tertinggi negara? 6 tahun lalu, Khairul Aming mengakui dia hanya menjual botol sambal pertamanya di sebuah kedai runcit kecil. Ketika itu, dia sendiri takut untuk mencuba kerana bimbang dihakimi orang, takut gagal dan takut memasang impian yang terlalu besar. Namun, rasa takut itu tidak menghalangnya untuk terus melangkah. Hari demi hari, dia berusaha membina jenamanya walaupun berdepan pelbagai cabaran. Semalam pula, KA mengumumkan bahawa sambal nyet bilis bakal dilancarkan secara rasmi di Puncak Merdeka 118 dalam satu majlis yang dijadual berlangsung esok. Lebih menarik, acara itu akan disiarkan secara penstriman langsung supaya rakyat Malaysia di seluruh negara boleh menyaksikannya. Bukan itu sahaja, pemilihan Merdeka 118 juga bukan dibuat secara kebetulan. Menurut KA, ia bertepatan dengan semangat Bulan Kemerdekaan dan sebagai tanda penghargaan kepada pejuang negara serta simbol bahawa produk tempatan juga mampu berdiri megah. Apa yang lebih menarik perhatian, majlis itu bukan sekadar untuk menjual sambal nyet bilis. Selepas produk tersebut habis dijual, KA merancang meneruskan siaran langsung dengan mempromosikan produk usahawan tempatan bagi membantu peniaga kecil mendapat perhatian orang ramai. Dalam video yang dikongsikan, KA turut mengajak anak muda supaya berani memasang impian besar dan tidak mudah berputus asa walaupun pernah gagal. Katanya, setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Ramai netizen pula memuji usaha serta idea kreatif KA yang dilihat sentiasa membawa kelainan dalam setiap pelancaran produknya. Tidak kurang juga yang meluahkan rasa teruja dan tidak sabar menantikan siaran langsung tersebut. Semoga segala urusan dipermudahkan dan majlis pelancaran berjalan lancar. Begitulah. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.